setahun after saya berkahwin tu, saya pun melakukan surgery tu lah. Melakukan surgery tu, buang. Bila buang, okay dah clear. Okay, dia buang. And then doktor figure out yang tiup fallopian saya hanya ada satu saja yang berfungsi. Allah. So saya cakap okay, maksudnya ada satu je yang okay dan satu lagi tu tersumbat. Dia ditutup lah macam tu. Jadi doktor kata it's okay Fazina, orang kata macam you masih lagi boleh ikut jalan lain, dia kata. So kalau satu tutup tapi you masih ada satu lagi yang berfungsi yang you boleh buat. Cuma pada ketika tu dia bagi tahu saya why not kita cuba sesuatu yang lebih besar, iaitu pergi kepada IVF atau IUI. Saya macam ada sifat macam degil-degil macam tu lah. Kenapa dah surgery and then kita try je lah naturally. Kita ada satu sikap yang ingin mencuba benda tu betul. Secara semula jadi. Kita sebagai seorang perempuan, kita rasa kita mempunyai ability untuk buat benda-benda macam tu kan. Kenapa pula? I mean kita still young lagi, so we just try naturally lah. Dah buang apa semua sepatutnya boleh. Okay, tak. Yelah, semua ni kuasa Tuhan. Ya, konsepnya tidak ya. Dia memang sebenarnya perjalanan saya ni betul-betul dia menguji saya. Lepas saya dah buang, sebab surgery tu pun sebenarnya memberi kesan. Doktor kata bila kita buang, bila kita ada surgery, telur-telur yang ada dalam tubuh kita pun diangkut juga sekali. So telur-telur yang ada, so tinggal berapa je telur yang ada, yang aktif lah. Dan dengan pada usia saya dah 34, 35 macam tu. Okay, so tak apa. So saya dengan husband saya ni macam take it easy lah kot yang. Kita relax dulu, kita tak perlu nak push sangat. Dan kita pula dulu bekerja dalam industri kreatif kan. Husband saya seorang penulis dan sebagainya. So dia rasa macam maybe Tuhan nak suruh kita enjoy our life lagi, relax lagi apa semua lah. So dia kata okay tak apa. So kita relax dulu. And then saya rasa macam tak boleh jadi ni. Macam makin lama usia saya makin tua kan. Jadi saya cakap dengan husband saya, tak boleh ni, dah 6 years 7 years dah masuk. Tapi all the way tu kita dah cuba dah. Kita buat IUI and kita buat rawatan-rawatan tradisional. Macam-macam cara kita buat. Macam-macam lah. Duit pun dah banyak habis. Duit pun dah banyak habis. Cuma kita belum pernah buat IVF lagi. Okay.